Satu lagi earbud original Lenovo, ThinkPlus LivePod LP40 Pro. Earbud ni boleh tahan 5 jam kalau korang play terus. Jom kita buka kotak dan tengok apa yang ada kat dalam. Dalam ni dia ada bagi sekali 2 set getah telinga. Dia juga bagi satu buku manual. Kat sini korang boleh tengok dia ada touch sensor dan juga mic. Dia juga bagi satu kabel type C untuk korang nak charge earbud ni. Dan last kali, earbud ThinkPlus LivePod LP40 Pro. Design dia aku suka sebab simple dan minimalis. Kat depan cuma ada logo Lenovo dan kat belakang ada ThinkPlus. Jom kita masukkan dulu earbud dia ke dalam ni. Lampu hijau menyala, means dia tengah charge lah tu. Bila kita buka cover ni, lampu dekat earbud pun menyala juga. Saiz dia tak besar mana, memang senang gila nak bawa. Design earbud dia pun bagi aku memang menarik. Dekat bahagian bawah lampu ni, adanya touch sensor. Korang boleh touch kat situ. Dan dekat bahagian bawah sekali, adanya mic. Earbud ni, saiz dia lebih kecil berbanding yang sebelum ni. Bila kita pakai, dia memang masuk melekat elok kat telinga. Tapi kita macam tak rasa kita pakai earbud. Dari segi sound performance, aku dah test, memang upgrade sikit daripada version yang sebelum ni. Ni earbud favourite aku sebelum ni, tapi bila dah ada yang baru ni, rasa macam nak tukar je. Dari segi kekuatan bunyi, menang lagi dekat LP40 ni. Bila dengar muzik, bass dia pun sedap. Anyway, boleh katakan dua-dua ni memang aku suka.